Kawan-kawan, aku dah tampal. So, dia rupanya dia stiker berkualiti kat ni. Dia jenis kalis air. Dia bukannya stiker kertas yang macam cikai-cikai tau. Macam ni stiker cikai tapi ni stiker rupanya dia macam yang kalis air tu. Bila aku baca dekat dia punya pembalut ni, baru aku perasan dia tulis kat sini. Mana tah? Ni nampak dia tulis tu waterproof sticker. So memang dia tahan dia kalis air lah. So tak ada masalah. Ni ada ruang lagi. Ni yang dekat-dekat sini sebenarnya tempat-tempat yang cala. Mana-mana yang aku tampal ni ada yang cala lah. Biasalah tergesek-gesek dalam beg lah apa semua kan. Nanti aku tampal lagi. Kalau kau tengok betul-betul, sini memang ni weh. Nampak? Kau nampak tak? Nampak tu. Kemek weh. Sebab waktu aku terjatuh, beg laptop terjatuh tu, dia jatuh sini. Teng. So dia kemek lah kat situ. Macam tu. So dia macam tak boleh nak rapat dah. Situ dengan atas ni. Yang belah sini tak payah cerita lah. Ni pun ada satu. Ni kemek kalau kau perasan lah kat sini. Tak tahu aku nampak ke tak. Lepas tu aku nak share juga ni pasal satu benda ni. Pasal satu benda. Tak adalah sekarang ni kau tak ada umur-umur macam ni. Benda yang excited sekali adalah kalau aku dapat CD dalam bentuk fizikal macam ni. Ni aku dapat waktu dekat event pelancaran lagu Zizi Kirana dengan Malik hari tu. Zizi Kirana, Malik dengan Yasin Sulaiman. So dia bagi physical CD tau. Aku macam excited gila dapat CD. Sebab kau dah lama tak pegang CD, faham tak? Rasa macam bestnya dapat CD fizikal macam ni. Padahal CD boleh beli burn sendiri kan. Tapi macam tahu bila dapat pegang benda fizikal macam ni, memanglah kita boleh dengar dekat Apple Play pula, dekat Apple Music, dekat Spotify ke apa semua kan. Tapi macam bila kau pegang macam ni, kau tahu ni adalah satu karya seni yang memang physically kau boleh sentuh, faham tak? Lepas tu siap ada lirik macam ni kan. Siap ada buku lirik lagi. Ingat macam dulu-dulu kan, zaman-zaman kita pakai CD kan untuk nak dengar lagu, pakai CD apa? Discman tu tak? Discman tu macam Walkman tu tau. Tapi dia CD punya, dia bukan kaset. Lepas tu lagi satu, dapat lagi satu. Nampak tak? Sekarang ni event pun dah banyak keluarkan CD. Sebab apa? Sebab dia orang tahu ramai orang nak start simpan balik CD. Ni dari Sony Music. Sebab hari tu aku pergi showcase dan pelancaran Eternal Yusri, Datuk Yusri. So dia ada keluar album solo dia, Eternal ni. Aku tak buka lagi, mari kita buka sama-sama je. Box dia cantik weh. Box dia cantik gila. So kat dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagu. Sedap ni dapat pegang kotak CD macam ni. Ya Allah. Rindunya zaman-zaman CD kan. Sekejap, ada buku lirik tak? Ni buku lirik dalam ni. Cantiknya. Aku tak buka apa lagi. Wow, nice. Eksklusif gila. Ni buku lirik ke gambar? Dia buat konsep macam ni. Konsep macam guide macam ni. So ni sinopsis album. Lepas tu ni kata-kata aluan lagu Jiwa dan Raga. Lagu ni aku suka gila. Sedap mampus. Ni lagu Kasarnya Cinta. Kasarnya Cinta ni dia macam lagu ala-ala cowboy sikit. Lagu country song. Korang kena dengar. Tapi masalahnya sekarang adalah bila kita dah tak dengar CD yang fizikal, dia akan menjadi masalah bila kita tak ada CD player. Kau faham tak? Kereta pun dah tak ada CD player. Kalau dulu waktu Myvi dulu ada lagi lah CD player. Lepas tu dekat rumah pun, kalau rumah kat kampung dulu adalah pemain CD tu kan, CD player kan, VCD player ke CD player kan. Tapi sekarang dah tak ada. Jadi kita punya solution, satu-satunya solusi yang kita boleh buat adalah, so benda ni kat sini size dia macam agak besar juga. Kita sama-sama tengok lah dia punya dekat dalam dia macam mana. Aku pun tak pasti. Harap-harap korang dapat lihat dengan jelas lah kat sini Retro CD player, retro style. Ada 2 pula. So tengok dekat dalam dia. Dia tak berat sangat. So dia adalah multifunction CD player. So bentuk dia macam ni. Bentuk dia nampak macam retro punya style tau. So kau akan rasa macam kau tengah main piring hitam macam tu. Dia adalah ada siap dengan remote dia semua sekali. Dia punya box punya semua. Tak apa. Ni nanti kita baca. Tak besar kan. So ada CD player kawan-kawan. Dia bukannya piring hitam player. Jadi walaupun besar ni cantik. Klasik gila. So dia macam kayu. Nampak? Dia macam design dia macam kayu macam tu. Macam nampak klasik gila lah. Cantik kat dengan plastik. So kat sini kita nampak ada dia punya speaker. Kat sini ada speaker. Dia boleh connect ke speaker lain tak? Sedia ke Bluetooth speaker ke apa? Tak apa, nanti kita check dulu boleh ke tak. So dia macam ni lah bentuk dia.
Cantik je weh. Comel gila. Nampak? Dia macam ni kan konon macam piring hitam punya tu lah. Aku tak tahulah apa nak panggil secara teknikalnya apa kan. Tapi benda Allah tu lah kita tengok dalam cerita-cerita zaman dulu kan. Ting ting. Tapi semua button-button dia adalah button-button yang dah tersedia kat sini. Physical button. Dia bukan touch screen atau apa. So kau dapat rasa bila kau tekan dia macam kalau touch screen kita dah rasa macam tak shock lah. Tapi sesuai lah sebab bentuk dia memang retro kan. Memang kena dengan dia punya orang cakap konsep dia, konsep retro macam ni kan. Mari tengok. Please take out this card before playback. So kita kena buangkan. Okay, ni so dia akan read kita punya CD kat situ lah. Sekarang ni aku ada beberapa CD kat sini. Lupa nak beritahu lagi satu. Ya Allah, macam mana boleh lupa Bidualita Negara punya CD. Dapat buka dan pegang CD rasa macam ya Allah, bestnya CD fizikal kan. Mari kita try tengok. Buat lah. Siap buat. So letak kat sini lah. Tak apa. Sekejap, aku set up dulu. Kita try pasang dia punya wire elektrik tu semua dulu. Then kita test. Okay, so kalau kita tengok dekat belakang dia ni, ni adalah power punya lubang. Bahasa yang senang nak cerita lah So kita on dia kat sini. Ni dah on belum? On, off, on. Okay, so dia dah menyala kat situ. Lepas tu sini adalah untuk connect ke speaker lah. Maksudnya kita boleh pakai speaker luar juga lah maksudnya. Yang ni kalau kita nak cocok USB, maksudnya kau nak mainkan lagu dari USB pendrive ke apa ke, kau boleh cocok kat sini. Cuma dia tak ada Bluetooth lah. Tapi okey je aku rasa. Sekarang ni aku nak dengar dia punya speaker dari benda Allah ni sebenarnya ni. Sebab dia ada speaker kiri kanan dia kan. Ni sini satu, sini satu. So aku nak dengar dia punya speaker yang asli dari sini dulu. So kau nak dengar lagu apa? Nak buka Gema Bumantara ke? Nak buka Zizi Kirana dulu? Pasal kita buka Zizi Kirana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. So, ni ke sini. Dia terus once kau dah tolak kat sini, dia terus activate dan macam tak play. Mari kita try play. Volume dia boleh adjust kat sini. Sedapnya. Kecil yang mengkit-kit. Okay, sedap. Tapi tak payah lama sebab takut nanti copyright kan. And then dapat juga remote control ni. Remote control kecil ni. So kita boleh adjust lah untuk play volume lah apa semua. Macam biasalah just basic remote control. Tapi okay, so make the try. Kalau kita tekan play, perfect. Okay, so tu je lah kita punya unboxing. Siapa yang nak beli nanti aku letak link. Siapa yang nak beli dekat mana-mana platform, ada yang aku letak link, ada yang aku letak QR. So kau scan lah kat situ nanti. Harga dia tak mahal. Serius tak mahal. Tak sampai 150 pun tak sampai. Lagi bawah pada 150. 120 pun tak sampai sebenarnya. So kalau nak beli nanti aku letak link ataupun QR kat situ. Best way. So kalau kita nak tutup, tamatkan macam ni. So automatic dia akan stop. Rasa macam piring hitam. I was laju. Datin. Mana nak buka ni dah tinggal. Akak sepuluh api. Just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing.